Ha? Siapa tu tidur yang ni? Lihat ni cikgu dah. Tak jumpa tak jumpa. Masih jauh. Dah lah sekolah ni besar. Oh, masalah ni. Ni lepas ni ada program ni. Buka kemah kat padang tu buat program apa ni? Anak didik ambulan lah. Online buat. Lepas tu 3 orang budak hilang. Tapi semua blok cari. Jumpa. Blok-blok belakang dah cari dah. Tak ada juga. Blok belakang tak tahu. Jangan buat pasal ni. Takkan mereka lari keluar pegang kot. Tak mungkin. Dekat atas sana saya tak ada. Ni belah sana kantin tadi dah. Tu tak tahu. Amir. Jadi tadi abang yang seorang lagi dia cari belah sana kan? Oh, ni buat ni. Tapi jangan fikir bukan-bukan lah. Mana ada bunian kat sini. Ni blok tengah dah. Blok tengah dah cari dah. Belakang kantin, tengok belakang kantin. Oh, kacau. Ni budak lelaki. Tapi tak tahu dekat ada seorang perempuan. Ha, sudah. Tak ada. Tak ada. Ha. Lagi menyorok kat mana? Dia orang ni, berapa orang ni? Semua lelaki, tak ada perempuan. Ya? Lelaki je lah. Tu siapa? Nampak dah? Ha? Dah, nampak dah? Ha? Ni siapa? Dah. Terkejut. Aduh, hai. Dah tahu dia nak main kaki ni. Oh, ni yang pasal ni memang bunyi pagi orang ni. Jepun kau buat. Ni. Abang ada hari abang Wani, ada hari abang takut kalau ada hari abang Wani abang jaga sekolah ni. Sampai sana orang mesti buat video. Jangan duduk cerita tu ni ya. Buat video untuk ni lah. Tu ada hari Wani. Jangan cerita tu ni, waktu ni serius ni. Ha. Betul ni sini. Tak, depa tu hilang waktu mana? Kami baru dapat info ni dalam 30 minit lepas. Oh. Dan kami dah mencari selama 30 minit. Tak ada semua kelas jarin di atas tadi dah. Aduh. Kacau. Tak. Satu nak belah sana abang ni dah siap. Kalau ni dah. Dah cari dah kat atas semua tak ada. Tak ada tapi Belah belakang kantin tak ada. Kamu tak ada. tak store PG tu memang store kat atas ni memang lampu terbuka setiap. Ha. Boleh kita fikir belakang. Jom. Ya, jom. Ni kes ni boleh melibatkan kekok ni. Ha, kalau tak jumpa? Kita cari belakang. Duh. Sekolah ni bertahan besar. Oh, dah tanya. Tu, yang dekat dewan tu. Ten. Jangan cerita lah benda-benda ni. Senja pun. Tiba-tiba boy berkok sendiri. Dah cari tadi. Tak ada. Dah pergi dah. Ni mana lagi dia pun nak buat benda ni? Kan apa ni tak nak datang program ni ke apa? Dah, dia kata dia pun nak buat paranormal. Tak paranormal lah. Tu saya tak tahu memang mana idea. Paranormal. Lah paranormal pensal kat situ. Mana tak. Kita tak apa mana-mana jadi macam-macam. Ni mana masuk dah tadi. Tak ada. Ni perkataan dah sunat tadi. Tahu lah dia. Ni boleh masuk ke polis ni kalau tak jumpa ni. Dia pun kalau kami kena mahu dengan konsep ya tadi sebab kami patut jaga dia pun. Ha. Maksud saya kan. Dah waktu time ni dah time memang time tidur lah ni kan. Dan tidur ni. Ingat semua dah kemah semua dah. Ingat semua dah masuk dah. Dah. Pukul 11 malam wajib tidur nah. Ni belah sana tak kira tadi. Hei. Kena sorok dengan bunyian lah.
Jangan bermain kalau itu Jangan buat pasal. Kan benda-benda macam ni. Jangan cakap besar. Itu je. Benda macam tu memang takkan jumpa dah kalau Tak benda-benda macam ni. Jangan cakap besar lah. Kadang-kadang adik-adik ni nak buat pronomal ke apa. Main langgar je. Tak itu masalah juga. Kan? Tu orang jual ni. Boyan tu. Bergerak sendiri. Masa abang kata kena senjau kot lampu. Oh tadi sempat keluar sini boleh tu sebenarnya. Tapi kami ingat angin lah. Tapi abang dah biasa lah benda tu. Cuma tak mau nampak jelasnya depan mata tak mau lah. Ada cikgu jaga tak? Jom, waktu ni kami yang bertugas tu juga. Oh ya ke? Ni kalau tak ada? Memang kasi sikit ni parent lah.